Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel kami The Risco. Okey, untuk video kali ini kami nak buat satu review ataupun satu unboxing berkenaan dengan pack yang terbaru daripada Monster Galaxy Card, iaitu pack Gentar. Pack ini merupakan starter deck version 9 ya. Version 9 dan merupakan version yang ketiga yang dikeluarkan untuk Monster Galaxy Card. Untuk yang version sebelum ni dia merupakan Bubble Galaxy Card. Okey, jom kita saksikan video unboxing ini. Jadi sebentar bagi anda baru sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan button subscribe agar anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Jom kita saksikan video ini. Okey, untuk anda yang ingin mendapatkan pack ini, anda boleh terus boleh didapati selain daripada Monster Store. Kita boleh dapatkan di kedai Galactic Shop, Galactic Comic di Putrajaya. Saya kami pernah pergi kedai tu. Memang kedai tu berlambak sungguh barang monster. Saya silap yang pack-pack lama-lama yang kita cari tak jumpa pun, saya silap ada. Itu okey. Jadi kita jom tanpa membuangkan masa lagi, jom kita unboxing pack starter deck pack Gentar ini. Okey. Di ruangan tepi ni dia ada Gentar starter deck. Pada kalau poster belakang ni dia ada terdapat 1, 2, 3, 9 dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
18 dah. 18 lah 22 tu, ada 21. Maknanya dia dekat sini dia tak tunjuk lagi lah kad yang ni ada lagi, tak tahu lah kad apa. Okey, jom tanpa membuang masa kita buka. Okey, kalau anda membeli starter deck ni, anda akan mendapat satu arena mat. Kita tengok arena mat dia dulu. Arena mat dia kat sini. Ada gambar pet gentar, ada kad sokongan, kad osong. Memang terbaik lah kan. Tapi ukuran kecil ya. Kalau kita ambil yang arena mat yang besar tu, dia lagi besar lagi lah. Ini dia standard size yang sebelum ni keluar tu. Sebelum ni. Ok, letak dulu arena mat tepi ni. Ok, kita akan buka. Ok, dah tengok kat belakang dia ni, dia ada satu orang tu apa, ni dia punya HP marker. HP marker sini bukan HP marker. Yang ni bukan dia punya apa, dia punya bilangan dadu ya. Satu kali ada serang lagi sekali, ada serang lagi 2 kali, serang lagi 5 kali, 6 kali, 3 kali kan. Kita serang guna dadu dah. Nanti kita ada masa ni kita akan buat dadu yang terbaru, dadu gentar. Okey. Untuk pack starter deck ni, kita juga akan mendapat balik betul starter deck version 8 kita tak dapat kat shop. Ini kita dapat kat shop balik. Okey, cak kajuk dah sama je. Kita perlu mengumpul 9 cop untuk menukar satu pack tournament. Okey, di mana kita masuk satu tournament, kita dapat 1 cop. Kemudian kita menang lagi pusingan pertama, kita akan dapat lagi 2 cop. Maksimum untuk satu kad ni hanya tarikh itu satu hari 3 cop saja. Satu hari 3 cop saja maksimum. Okey, jadi kalau macam satu tempat tu dia ada banyak tournament, jadi perlukan banyak kad cop ni lah, supaya hari pertama kita satu tempat ni satu kad cop ni, betul kita tukar kad cop lain, kad cop ni kita cop banyak. Okey, seterusnya kita tengok pada pack depan sekali, dia letak siap-siap lah pack Mecha Gentar, pack S. Okey, kad ini hanya boleh digunakan jika pernah menggunakan berbual gentar. Dia sama macam SR juga. SR kalau pernah guna berbual gentar, baru kita boleh guna kad ini. Okey, punya efek dia automatik menang jika berlaku seri ketika kad ini berada di zone aktif. Automatik menang jika berlaku seri ketika kad ini berada di zone aktif. Bukan hanya untuk osong pertama sahaja. Maksudnya dia dah tukar wording baru. Kalau sebelum ni kalau tengok, kalau kad jenis ni dia macam kad Yaya. Kalau kad Yaya tu automatik menang jika seri dalam osong. Jadi yang ni dia dah tukar dia punya wording dia lebih detail sikit. Dia beritahu automatik menang jika berlaku seri ketika kad ini berada di zone aktif. Dia dah upgrade dia punya nama, dia punya panggilan tu. Jadi kita mudah faham lah. Okey, seterusnya iaitu Rosatsa Final Form, kad jenis A. Okey, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Rosatsa. Okey, dia punya kad ni kad bersyarat juga. Okey, kad Rosatsa
Lihat dia punya efek dia, lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Kalau dia punya efek dia memang agak OP lah. Boleh tiru kad efek, tiru kad efek, tiru efek kad. Maksudnya dia boleh tiru efek kad sokongan, boleh kad bersyarat, boleh kad semua boleh. Dia tak semestinya kalau macam kad lain kan dia tulis kad sokongan, ini hanya semua kad boleh. Okey, seterusnya Jojo, tiru HP dan attack kat lawan. Tiru HP, kalau HP tu lawan dengan SR akan 300 dengan 300 lah. Satu hit juga. Okey, kad ni juga ada menarik, dan dia bukan, dia juga merupakan bukan kad bersyarat. Jadi memang OP jugalah kad ni. Okey, seterusnya kad Mecha Gentar. Mecha Gentar ni, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan beberapa gentar. Okey, sekali juga untuk gentar. Okey, dia punya efek dia, alihkan 2 kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Wish, 2 kad kita alih 2 kad pergi ke zon kalah. Kalau dah menang 4 dah, ada kad ni memang Allah sedih. Kad ni memang sesuai digunakan pada akhir-akhir waktu lah, akhir-akhir penghujung game. Kita dah ketinggalan kan, kita guna kad ni untuk kita lanjutkan lagi perjalanan game tersebut. Okey, seterusnya kad jenis Adudu. Okey, kad B, dia punya efek dah, attack tambah 40 jika kad ini kad jenis probe ada dalam deck. Kad jenis probe ada dalam deck. Sebab tu kena ada kad probe lah. Ni ada kad probe, maksudnya tu memang automatik tambah 40 lah. Attack tambah 40, jadi dia punya attack 140 dan 140. Okey, efek biasa-biasa je. Okey, tapi okey. Okey, kad seterusnya kad sokongan probe. Wish, pilih 3 kad dari zon kalah dan letak di kad tersebut di tangan anda. Pilih 3 kad daripada zon kalah, maksudnya tu kad dia macam cuba rosak. Dia macam cuba rosak lah, dia punya efek dah. Senang serta. Okey, seterusnya kad sokongan Maharaja Ramos Final Form. Okey, HP tambah 60. Okey, kad ni dia kata kalau kita guna kad sokongan ni kan, maksudnya kita dah pernah guna Ramos, betul ke? Tak pasti itu, tapi macam tu lah kot. Okey, tapi tak terbalik kad sokongan, bukan kad aktif kan, tak tahu lah. Okey, seterusnya efek kad jenis B, mas cacik. Ambil semua kad di zon kalah dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Ambil semua kad di zon kalah. Mana kad apa yang ada dekat kalah tu kita boleh ambil semua. Lagi dahsyat apa efek mas cacik ni. Seterusnya efek daripada efek mas mana, kita letak saja. Ambil 3 kad bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda. Yang ni memang ambil 3 kad. Kad tangan memang banyak lah kan. Jadi boleh mengelakkan daripada break. Kad ni memang digunakan lah. Okey, dia sama macam efek Adudu dan Pro. Dia ambil 3 kad tu. Okey, seterusnya efek kad B, Alpha Tumbosol. Susun semula kad di tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Maksudnya kat sini ni dia macam kad Bobo Blaze ataupun Bobo Gopal. Okey, Gopal Gopal. Okey, seterusnya kad Smart Semara, iaitu kad bersyarat. Okay, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Mara. Tiru efek kad lawan yang berada di zon aktif. Dia macam efek dia macam Joketu. Macam Joketu cuki-cuki. Okey, seterusnya kad Osom. Wish, kad Osom dah lawa lah syek oi. Air, daun, api. Tapi api dengan daun ni dia hampir sama juga, tapi kena tengok dia punya orang dia betul-betul ya. Okey, api, daun dan air. Okey, seterusnya kad Yaya. Kad Yaya ni dia punya kad B. Dia punya efek dia, attack tambah 40 jika menang unsur pertama dan attack menjadi 160 selagi kad ini attack menjadi 160 selagi kad ini berada di zon aktif. Attack menjadi 160 selagi kad ni dia sama juga, attack tambah 40 dan attack menjadi 160 jika kad ini berada di zon aktif. Maksudnya tu memang, tapi tu lah kalau kad ni disedut kan, tapi dia akan kekal balik lah ikut yang ketambah 40 tu. Tak apa, ini kad yang merupakan kad yang melibatkan Osom. Okey, seterusnya kad Ying B. Dia punya efek dia, larian laju. Serangan pertama kat lawan tidak berkesan. Okey, nak abang kat sini serangan pertama kat lawan tidak berkesan je. Okey, dia nama dia efek tu, serangan laju tu biasalah kan. Okey,
Seterusnya, kad sokongan Ochoboard. Ambil 3 kad dari atas deck dan letak tangan. Oh, ini lagi bagus lagi lah kan, berbanding kita guna mami balut, motorboard dan juga kipas-kipas. Ini ambil 3 kad dan kad teratas di deck dan letak tangan. Okey, kad sokongan. Seterusnya, kad quali board. Quali board ni, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di tangan pihak lawan. Maksud tu, kad ni dia boleh mengurangkan kad di zon menang pihak lawan lah, tapi bukan letak di kalah, tapi letak di tangan. Okey. Seterusnya, Boboiboy board. Okey. Boboiboy ni dia punya efek dia, pilih 2 kad jenis Boboiboy dan yang tidak bersyarat dari deck zon kalah atau zon menang dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Maksudnya kad ni pun lagi hebat lagi lah kan, banding dengan cuki-cuki tu. Sebab dia boleh pilih kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari zon deck, dari zon kalah, menang dan letakkan tangan. Mana dia boleh ambil semua. Maksudnya kalau kita lawan efek yang penutup lari api, buang 3 kad di tangan kan, jadi kita tak nak aktifkan kad tu, tak boleh. Jadi kita guna kad ni, kita boleh ambil kad tu walaupun dia berada di zon kalah, zon menang ke, zon menang boleh. Kalau kita ambil kat zon menang, kita rugi lah. Sebab apa? Sebab dah menang lah, nanti dia akan kurangkan kita punya menang. Okay tak? Jadi cadangkan boleh, kita hanya boleh ambil dekat zon kalah dengan deck saja. Kalau ambil kat zon menang pun boleh, tapi rugilah kita kurangkan satu kemenangan. Okey, seterusnya kad wish, kad Mekamato. Kad Mekamato ni, kad B, attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zon kalah sendiri. Dan zon kalah pihak lawan. Mana kat sini kita kena kira kat zon kalah pihak lawan tu ada berapa dan kita ada berapa. Kalau kat kita ada 5, kat pihak lawan ada 5, akan kali dengan 20, maksud dia tu akan tambah 200. Attack akan tambah 200, jadi 280. Hebat juga. Guna lalas okey lah. Okey. Seterusnya, Boboiboy Halilintar. Okey. Boboiboy Halilintar ni dia kena buat ajar sikit, iaitu kita kena cari kad jenis Boboiboy Gempa dari deck dan letak kad tersebut di tangan anda. Kalau kita letak kad Halilintar tu, kita boleh ambil kad Gentar pula lah. Kalau tak lawan ni, buat setakat ni tak jumpa lagi efek kalau lawan tidak berkesan. Okey. Seterusnya, kad sokongan Pipi Zola dan Papa Zola. Efek kad sokongan lawan tidak berkesan. Efek kad sokongan lawan tidak berkesan. Ini dia macam efek crystal board ya. Crystal board, jadi hanya kad sokongan sahaja. Mana kalau sokongan dia boleh batalkan efek tu lah. Okey. Seterusnya, kad Boboiboy Gempa. Cari kad Boboiboy Halilintar dan letak di tangan. Dia sama macam efek Halilintar, cuma dia kontra lah. Ni ambil gempa ni ambil Halilintar ni ambil gempa. Itu saja. Okey. Seterusnya, tarian Gopal Board. Okey, tarian Gopal Board terlalu dahsyat. Dia punya efek serangan pertama pihak lawan tidak terkesan. Sama je macam efek tidak terkesan lah. Okey. Seterusnya, kad sokongan Mecha Board. Attack tambah 60. Okey, biasa. Seterusnya, kad Rosasa. Ambil satu kad jenis Rosasa dari deck dan letak kad tersebut di tangan. Kita aktifkan kad ni, kita boleh ambil kad Rosasa Phenoform tu lah, sebab dia kata jenis Rosasa. Okey, seterusnya, serangan kad Mara C. Serangan pihak lawan terkena pada diri sendiri. Yang ni kalau lawan dengan HP yang sama macam dia 40-40, serang sekali je, kita kalau pun kita dah menang dah. Sebab pihak lawan tu terkena pada diri sendiri serangan dia. Okey, seterusnya, tapi hanya terlibatkan itu serangan pertama saja. Jadi kat sini ni dia beritahu serangan pertama je lah. Okey, seterusnya, kad Fang B. Pemilik kad ini boleh membuang kad dari tangan ke zon kalah sendiri. Attack tambah 40 bagi setiap kad yang dibuang. Mana kalau kita tarik kad, kita nak tambah dia punya attack dia, kita kena buang kad. Mana-mana suka kita buang ikut suka kita lah. Kita buang. Setiap kita buang tu, attack akan tambah 640. Maksudnya kalau kita buang 3 kad, 3 kali 4 120, campur dengan 80, attack jadi 200. Okey. Banyak kad sokongan. Okey, seterusnya kad sokongan Ochoboard. Tukarkan kad ini di zon aktif dengan kad tidak bersyarat dari deck dan aktifkan efek tersebut. Aktifkan efek baru kad tersebut. HP kembali penuh pada kad yang baru. Okey, maknanya ini letak HP ni kita boleh tukarkan kad di zon aktif dengan bersyarat, tidak bersyarat dari deck aktifkan. Maksudnya kita
kita boleh summon apa-apa kad saja, yang penting kad tu tidak bersyarat. Paling tinggi kat sini boy yang nyawa tinggal retaka ke apa kan, itu lebih tinggi pun. Okey, seterusnya kad adudu iaitu serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Ini biasa saja, serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Okey, seterusnya boboiboy lah, dia punya kad kuali. Otomatik menang jika terdapat minimum 5 kad dari zon kalah. Wish, kalau minimum ada 5 kad dari zon kalah, otomatik menang lah. Okey, tapi kad kuali ni saya rasa macam payah nak jumpa. Sebab payah sikit nak ambil, sebab kita kan boleh ambil kad kan. Jadi dia agak rumit sikit lah kita nak aktifkan kad ni. Tapi boleh, tak ada masalah, memang boleh. 5 kad tu biasa je, masuk kad sokongan boleh je. Tapi kalau tak kad ni otomatik menang lah. Okey, seterusnya boboiboy gentar. Boboiboy gentar ni merupakan kad bersyarat ya. Kad bersyarat ni, kad ni hanya boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan boboiboy gempa dan halilintar. Okey, dia punya efek je attack tambah 40, tambah 60 setiap kali kalah dalam usum. Dia sama macam packs gentar sebelum ni punya. Tapi gentar sebelum ni ada A, ini ada B. Okey, seterusnya ialah kad yang terakhir kali, iaitu kad gopal. Pilih maksimum 3 kad sokongan dari zon kalah dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Jika kurang dari 3, ambil 1 atau 2 kad. Jika kurang, maksudnya jika kurang tu memang wajib ambil 3 kalau ada. Kalau jika kurang tu, kalau baru kita boleh ambil 1 atau 2 tadi. Masalah kat sini, Monster dia dah ubah dia punya wording dia tu bagi memudahkan faham lah. Jadi kita sebagai pemain tu, kita hanya perlu ikut straight to the point saja kan, tak perlulah kita nak pusing-pusing dah kan. Kita faham ni ayat dia betul-betul, dan kita faham ayat dia betul-betul, dan kita terus main je. Okey, untuk anda yang ingin mendapatkan kad boboiboy gentar ni, anda boleh tengok di ruang description. Kami akan letak link Shopee ke ataupun nombor WhatsApp Galactic terus lah. Nombor WhatsApp kalau nak order terus kat token terus. Kalau kedai apa, kalau rumah jauh kan, jadi biar dia tak post lah. Okey, dia punya bayaran dia tu, kos dia tu nanti boleh tanya terus kat token dia tu. Sekarang ni kita akan asingkan dulu berapa banyak kad B, berapa banyak kad C ya. Okey, ni kad B kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, untuk kad B ada 15. Okey, manakala untuk kad C ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 saja kad C. Untuk kad sokongan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kad sokongan. Okey, kad bersyarat ada kad A ada 1, 2, 3, kad A ada 3 dan kad S ada 1. Okey, kalau memandangkan kad ni pernah lawan dekat apabila Bukit Jalil baru ni, kita boleh tengok dia punya ratio untuk kad sokongan kad bersyarat tu ada berapa. Okey, kita tengok lah kad sokongan dan kad bersyarat. Kita tengok ada lagi tak kad bersyarat lain. Okey, ini kad bersyarat. Okey, kalau ikut Monster punya cadangan lah, kita boleh tiru lah dia punya kad sokongan dan kad bersyarat tu berapa. Okey, kat sini Monster cadangkan kad sokongan kita perlu ada dalam deck iaitu 6. Manakala untuk kad bersyarat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud 6 dan juga 12 kad. Maksudnya kalau sebelum ni, kalau tengok video kami sebelum ni, kami menggunakan 12 kad sokongan dan bersyarat tu, maknanya memang mendapati syarat yang ditetapkan oleh Monster lah kan. Jadi siapa yang ada kad bersyarat 10 ke 8 ke, boleh upkan lagi, upkan jadi 12. Untuk video seterusnya kami akan buat battle. Kami akan buat satu battle saja kot, menggunakan deck daripada Gentar versus dengan starter deck Gentar. Kita akan menjemput Umakis untuk battle kali ni. Okey, jom. Okey, kita akan mulakan dengan starter deck version 9 lawan version 9. Okey, first memang kita berbuat yang first ni saja.
Okey. Yang ini Kak Usum. Okey. Jom, mari kita akan shuffle dulu. Shuffle card. Okey, dah siap shuffle. Kita bagi pihak lawan potong. Okey, lawan potong. Oh, lembik. Okey. Lawan potong. Lekat. Ya. Okey, jom kita battle. Ambil 3 kad. Okey, kita dah dapat kad ni. Okey. Okey, kita buka. Efek dah. Jangan jual. Dah pesan. Jangan pesan. Okey, kita kena serang seorang 2 kali lah. 3 kali. Okey. Usum. 1, 2, 3. Ada lawan down. Okey. Usum lagi. Ada. Lagi. Down. Okey. Lagi 2. Lagi sekali. Ambil satu kan. Bila? Ni efek dia attack Tambah, dapat 2 jika jika menang menang pertama. Tapi attack menjadi 160 sekali kad ini berada di zona aktif. Okey, kita akan cuba efek HP dan kad lawan. Mana kita akan serang dah 100 satu kali. Sekali. Tu kad HP mana? Ni. Dua-dua. HP dan attack. Tiru. Usum. Tukar dulu apa? Dah. Tukar lu lah. Dah tiru kan tukar. Tiru. Tiru. Mana AB dengan HP dengan attack sama lah. Usum. Down. Okey. Umat punya attack 160. Tapi ni dia tambah. Tapi menang lah. Okey, tapi apa? Ambil dekat ini selesai dari dia letakkan kad tersebut di tangan. Okey, ambil kad yang dah selesai. Attack tambah 20. Jadi attack kita akan tambah 40. Jadi 120. Mana umat kena serang sekali, kita serang dia 2 kali. Tu. Okey. Usum. Potong. Usum. Sorry. Okey, kad sokongan. Silakan. Okey, kad sokongan ni ambil 3 kad dari zon kalah dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Ada 2. Tadi sorry kan? Okey. Okey, menang. Menanglah. 3. Oh ya, okay. Kad.
Okey, udah. Efek. Udah. Lihat pihak lawan, pilih lawan. Efek apa? Saya nak pinjam. Efek. Benih-benih tak hafal pula tak tahu. Okay, baik. Faham dah. Jadi saya nak pakai efek. Jom. Ni. Okey. Bila kali 5 boy, nanti nak berjarak lagi dia yang kalah atau dah. Okey, 2 kad kan? Bila kad ini berbual. Dah. Okey, dia pakai efektif apa api buat. Okey, kita letak dengan kosong. Kan mak kan? Kita nak habis. Dia letak air potong. Tak. So. Okay, down. Okay, jangan habis 2 hotel habis sekali lagi. So. Ada kat sungai tak? Tak ada. Okay, mana? Berapa 4 lah. Tak nak kira kosong 2 kali Cari. okey. Kosong. Okey. Sokongan. Ni dan pilih 2 kad kan, yang ni berbual angin lintas dan juga gempa. Okey, Dia tadi tukar lah. Tukarkan kad detektif. So tukar lah detektif berbual buat betul guna efek tu. Okey, kosong. Dah. Agak mencabar juga kad-kad yang dekat ni mobile adik gentar ni. Walau bagaimanapun kami masih dalam percubaan lah kan. Tak dengan keadaan sleeve yang agak licin juga kan, jadi agak payah pemain ni. Okey, jadi sekian video kami untuk kali ini. Sekiranya anda suka tentang konten kami, silakan untuk video kali ini. Saya tekan button share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami ini. Okey.